Salam. Hari ini saya nak bincang tentang satu topik yang dah lama saya janji nak share tapi tak share lagi, iaitu hubungan kreatif antara seorang pengarah filem dan pelakon. Agak kritikal sebab saya perhatikan masalah utama kita adalah kebanyakan pengarah kita tidak berapa mahir bekerja dengan pelakon, dan selalunya ada di antara mereka yang terlalu bergantung kepada acting coach, dan kebanyakannya jarang ada proses rehearsal sebelum produksi. Sangat wajib atau sangat penting seorang pengarah berkomunikasi dengan pelakon tentang watak yang nak mereka bawa. Sebab selalunya kesilapan utama adalah bila pengarah inginkan pelakon itu mengikut interpretasi pengarah itu sendiri. Jadi pelakon tu kena ikut betul-betul apa yang pengarah tu mahu. Ada bahaya dekat situ kerana akan berlaku masalah pada konsistensi. Kena dipahamkan kita berlakon untuk filem bukan macam berlakon untuk teater, iaitu kita ikut kronologi daripada mula sampai habis di atas pentas. Tapi berlakon dalam filem ada kalanya dengan akhir di shoot pada sebelum dengan awal. Jadi permainan emosi atau emotional play itu tidak sama. Maknanya kadang-kadang dia kena heighten emotional play semasa awal penggambaran, dan kemudian scene awal di shoot towards akhir masa penggambaran. Jadi akan selalu berlaku inconsistency. Sebab itu pengarah kena berbincang dengan pelakon, dan pelakon akan buat homework, dan pelakon akan datang dengan pemahaman serta interpretasi dia sendiri atas watak yang nak dilakonkannya. Dengan itu, lakonan dia akan menjadi konsisten. Sebab tu kita lihat ada setengah pelakon dia kekal in character semasa dalam masa penggambaran, disebabkan oleh dia nak mengelakkan inkonsistensi di dalam lakonan dia. Sebab kalau itu berlaku, maka akan rosak cerita dan penonton akan nampak di layar lebar. Jadi penting bagi pelakon datang dengan interpretasi dia sendiri terhadap watak yang akan dilakonkannya, rather than dia mengikut 100% kehendak director. Sekian, terima kasih.